Siapa yang mari sama dengan imam, takbir lepas imam takbir, orang ini orang muwafiq. Kalau imam rakaat, jangan rakaat, teruskan baca Fatihah, tak ada masalah. Kejar imam sekejap lagi. Imam rakaat, kita baca Fatihah lagi. Imam iktidak, kita iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, imam turun sujud, siratal ladzina an'amta 'alaihim, kita duduk, imam duduk atas sujud, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Lepas tu kita pun rakaat. Itu cara ke imam. Tapi kalau kita orang mari lambat, kita siapa tu imam sudah di hujung berdiri, imam sudah baca separuh surah, dekat nak rakaat dah, kita baru sapa Allahu Akbar, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, tu imam Allahu Akbar, farka'u ma'al imam, rakaat dah bersama imam. Faham lagi? Jangan habiskan Fatihah. Man adrakal imam bil rakaat adrakal rakaat, barang siapa sempat rakaat bersama imam dapat rakaat. Dah wajib dah tamanninah dalam rakaat tu. Khilaf ulama. Mazhab Syafi'i dua pendapat. Pendapat pertama wajib tamanninah, pendapat kedua tak wajib tamanninah. Dapat rakaat sudah memadai. Maknanya bila kita letak ya pada Allahu Akbar, terima akad lalu sami Allahu liman hamidah, sah. Faham? Yang tidak sah, kita baru nak letak pada imam sami Allah dah.